Hai, saya Deki Narayanan dan inilah kisah saya dan inilah makanan vegetarian saya. Saya pasarkan ke tempatan dan juga antarabangsa. Saya mulakan kerjaya saya sebagai exec chef di 6 buah negara, iaitu seperti di Malaysia, Singapura, New Zealand, di Germany, di UK. Saya mulakan bisnes saya makanan vegetarian product dalam 2021. Inilah kita panggil idli, especially kalau you tengok Indian breakfast lah. Banyak orang kenal tosai kan. Sebenarnya tosai dengan idli ni berbeza sikit pasal dia ada beras dia lain sikit. Beras ini kita kena grind lah. Ini sebenarnya steam saja. Dia tak ada minyak, tak ada apa. So dia kukus. Dulu saya ada buka bisnes saya di Medan Selera, Salak Tinggi, Sepang. Dan kini saya dapat membuat central kitchen dan kini saya boleh mencecah sale saya ke 50,000 sebulan. Selepas COVID melanda, banjir besar berlaku di Selangor. Salah satu seorang yang timpa adalah saya. Saya dapat bantuan daripada Hijrah Selangor sebanyak 50,000 untuk pulihkan balik bisnes saya dan dapat membeli mesin dan untuk meningkat lagi bisnes saya. Inilah mesin yang kita beli bila dapat pinjaman daripada Hijrah kan. So ini grinding stone kita panggil ya. Kami sebenarnya ada 28 jenis vegetarian product frozen. Seperti idli, chapati dengan tosai. Selepas ini kita nak kembangkan bisnes ini ke arah utara dan juga saya ada plan nak pergi buat bisnes di Indonesia seperti di Bali. Untuk belia-belia ataupun usahawan-usahawan yang baru, jangan putus asa dan cuba bisnes. Seperti saya juga, saya pun start bisnes saya di Medan Selera dan sekarang saya pun ada market di antarabangsa. So saya harap belia-belia ni just start. Jangan fikir panjang dan ambil risiko dan mula.